Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam segmen ataupun slot tangga tajwid dalam bulan Ramadan tahun ini. Ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan, sebelum ni kita dah banyak kali dah berjumpa dalam episod-episod yang sebelum ni kan. Ada banyak dah hukum tajwid ibu ayah dengar. Okey, hari ni insya-Allah ada satu kesinambungan daripada satu episod yang sebelum ni. Kita nak belajar tentang mad silah tawilah. Jadi hari ni saya ada dengan Ustazah Amalina yang akan dah janji dah Ustazah Amalina nak terangkan tentang mad silah tawilah ni pada episod kali ni. Okey, Ustazah Amalina boleh tak terangkan sikit macam mana mad silah tawilah ni? Okey, insya-Allah. Mad silah tawilah ni dia lebih kurang sama je macam mad silah qasirah. Cuma dia ada perbezaan sedikit lah dari segi panjang bacaannya. Jadi mula-mula sekali kita kenal dulu apa itu mad silah tawilah dari segi istilah. Mad dekat sini bermaksud memanjangkan bacaan. Jadi apabila adanya huruf mad, alif, waw atau ya, kita kena panjangkan bacaan lah dekat situ. Seterusnya, maksud silah. Silah bermaksud sambung, iaitu menyambungkan bacaan. Untuk hukum mad silah ni, kita wajib menyambungkan bacaan ke ayat selepasnya. Kalau kita tak sambung, kita wakaf dekat situ, dia tak akan jadi hukum mad silah. Dia akan jadi hukum mad asli sahaja. Akhir sekali, maksud tawilah. Tawilah bermaksud panjang. Jadi, beza dia dengan qasirah. Tawilah kena baca panjang sedikit sebanyak 4 atau 5 harakat. Ustazah, terima kasih dah terangkan dekat kita punya penonton tadi, kita punya pendengar tentang mad silah tawilah ni kan. Dia dah tahu dah apa maksud dia tu kan. Tapi Ustazah boleh tak terangkan lagi sikit macam mana kita nak bezakan antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah ni? Okey, terima kasih Ustazah Fatira di atas soalannya. Jadi macam mana cara kita nak bezakan hukum mad silah qasirah dengan mad silah tawilah? Mad silah qasirah sebelum ni yang kita belajar, dia ada huruf ha domir. Yang mana selepas ha domir tu ada huruf waw ataupun ya yang kecil. Betul? Tapi manakala hukum mad silah tawilah pula, dia bukan sekadar ada huruf ha domir, dia bukan sekadar ada huruf waw ataupun ya yang kecil. Tetapi dia ada juga tanda mad panjang di atas huruf waw ataupun ya yang kecil tersebut, berserta yang datang selepasnya ada huruf hamzah. Jadi ada tambahan tanda mad panjang dan huruf hamzah di dalam hukum mad silah tawilah. Saya pun dah jelas dah ni, nampak sangat perbezaan yang ketara antara mad silah qasirah dengan mad silah tawilah tu kan. Jelas-jelas. Para pendengar ataupun penonton kita pun saya rasa akan jelas lah dengan peranan Ustazah. Boleh tak yang terakhir soalan saya, macam mana cara baca mad silah tawilah ni? Kalau sebelum ni mad silah qasirah 2 harakat, mad silah tawilah ni macam mana? Okey, baik. Terima kasih di atas soalannya, Ustazah Fatira. Jadi macam mana cara kita nak baca hukum mad silah tawilah ni? Bacaan dia panjang sikit lah berbanding mad silah qasirah. Bacaan dia panjang 4 ataupun 5 harakat. Jadi contoh bacaan di dalam surah Al-Baqarah, ayat kursi yang kita selalu baca tu, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Dekat yashfa'u indahu kena baca 4 ataupun 5 harakat. Okay, Alhamdulillah dah jelas dah ibu ayah, tuan-tuan dengan puan-puan. Alhamdulillah dah berakhir dah episod kali ni. InsyaAllah kita jumpa pada episod yang akan datang dengan tajuk yang baru dalam segmen Tangga Tajwid. Dah hujan ni, jomlah kita balik.